Ya, halo tuan-tuan. Kita sekarang nak bincang tentang kesihatan lelaki, yang mana mungkin tuan-tuan dah sedia maklum. Kita terlibat dan kita juga perlu menjaga kesihatan kita dari masa ke semasa. Memang tanggungjawab kita sebagai manusia untuk kita jaga kesihatan kita. Untuk lelaki yang kita nampak biasanya kan, tidak ada banyak bahan yang lelaki boleh gunakan. Yang saya maksudkan ni, apa yang ada tak ada apa-apa, biasa saja yang kita dengar. Apa yang dijual di luar dan sebagainya, mungkin cuma kata orang tu diperkenalkan macam itu. Tidak ada apa-apa yang boleh kita gunakan untuk penjagaan kesihatan kita. Jadi yang saya maksud tentang kesihatan di sini, kalau untuk lelaki, apa lagi yang kita hendak? Kita hendak supaya anggota kelamin kita dalam keadaan yang segar, sempurna, dan bila-bila masa kita nak melakukan keintiman, memang tidak ada masalah. Okey, jadi dengan pengenalan sedemikian, saya nak memperkenalkan kepada anda tentang satu produk. Jadi produk ni agak unik. Unik macam mana tau? Pasal ia mengandungi tungkat ali. Tapi bukan tungkat ali saja. Formulation ataupun rumusan yang kita gunakan dalam produk ini ialah khusus dan hanya terdapat dalam produk ini untuk digunakan oleh lelaki untuk menyegarkan anggota kelamin. Kalau kita cuba bayangkan cerita kuno, cerita lama lah, zaman-zaman dulu, pernah kita dengar tentang Imam Al-Nawawi yang menyatakan kepada para sahabatnya yang menjaga anggota kelamin, menyegarkan anggota kelamin, salah satu cara untuk kita mengekalkan syahwat kita. Jadi cara nak gunakannya, biarkan saya tunjukkan kepada anda. Anda sedia maklum yang anggota kelamin lelaki ini mengandungi banyak pembuluh darah dan urat saraf. Yang kuning ini urat saraf, pembuluh darah. Jadi anggota kelamin tak boleh diurut tau. Tapi boleh dibelai. Jadi membelai cara lembut. Jadi nak kita belai cara lembut, kita gunakan bahan lembut. Tak boleh gunakan bahan keras. Apa yang ada sekarang di luar yang dijualkan ialah bahan-bahan yang keras. Boleh memijarkan, boleh merosakkan kulit dan sebagainya. Bukan. Jadi di sini yang paling mustahak sekali, penjagaan anggota kelamin kita ni dengan cara yang lembut, dengan bahan yang sempurna, yang elok dan sebagainya. Jadi saya fikir mustahak. Jadi ini nak tunjukkan kepada anda lah. Jadi sekiranya lah lepas kita dah mandi, untuk orang lelaki, kita pun ambil sedikit yang X-Gene ni, maka kita ambillah lebih kurang sejari, ujung jari ini. Lepas tu kita pun sental kepada anggota kelamin kita. Sudah tentulah anggota kelamin kita dalam keadaan yang biasa, bukan macam ni. Dia lebih mungkin dalam keadaan yang relax. Jadi kita pun sental daripada hujung sampailah ke bahagian ke dalam, ke atas, dan sampai lagi ke hujung, sampai ke sana, di hujung, di bahagian yang kat belakang ni, dan juga di hujung sini. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau misalnya kita tengok gambar lagi satu, ini gambar ni saya nak tunjukkan anda. Jadi anda boleh tahulah. Jadi yang kita maksudkan di sini, daripada sini sampai ke sini yang kita menyental. Ataupun kita membelai anggota kelamin kita. Mungkin dalam masa 2 minit hingga 4 minit yang kita boleh lakukan. Dan lepas itu, kita akan rasa krim ni akan serap kepada anggota kelamin kita. Okey, di sini saya nak jelaskan kepada anda tentang kualiti ereksi. Sudah tentu kita dalam keadaan yang biasa, yang sihat, yang normal, apabila kita berhajat untuk berintiman dengan pasangan kita, ereksi kita dalam kategori yang keempat dan jarang ketiga. Tapi tahu sajalah perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita dapati kategori yang 3, di mana apabila kita dapat kategori yang 3 ni, pasangan kita tidak bersedia, memang sukar untuk kita melakukan hubungan intim. Tapi anda bayangkan, kalau anda menyegarkan anggota kelamin anda secara regular, hari-hari anda lakukan belayan. Seperti yang kita jelaskan awal tadi, pendekatan Imam Al-Nawawi. Macam mana kita segarkan anggota kelamin kita dengan benda yang sihat, yang sempurna, yang baik, yang mujarab. Yang saya jelaskan awal tadi, iaitu krim X-Gene. Formula yang telah dirumuskan begitu khusus, begitu sempurna, mustajab untuk anggota kelamin kita. Bukan benda yang keras, bukan benda yang boleh memanaskan anggota kelamin, boleh merosakkan dan sebagainya. Jangan.
kita cuma ada satu anggota kelamin saja. Kalau itu tak berfungsi, tak boleh buat apa-apa. Ya, jadi itu dia. Jaga anggota kelamin kita dengan sempurna, gunakan krim ni, memang amat mustajab. Tidak ada apa-apa masalah sekiranya kita amalkan dengan baik. Ya, sekiranya pasangan anda nak lakukan seks oral kepada anda, tak ada masalah. Kebetulan ni dalam keadaan anda mengurut ataupun membelai anggota kelamin anda, sekali tiba-tiba pasangan anda nak lakukan oral kepada anda, mudah saja, tak ada masalah. Tak mendatangkan apa-apa mudarat. Malahan krim ni pun tak ada rasa yang menjengkelkan. Elok. Kalau anda tak percaya, tengok muka saya. Tak ada apa-apa. Boleh saya hisap lagi. Tak ada masalah. Ya. Tapi memang krim ni bukan untuk tujuan itu, ya, untuk tujuan perapian anggota kelamin. Jadi yang soalnya di sini tadi saya cakapkan tentang tongkat ali. Ya, memang siapa tak kenal tongkat ali. Tapi tongkat ali dalam ramuan dan rumusan yang unik yang saya nak memperkenalkan. Bukan sebarang tongkat ali ataupun sebarang krim, tak boleh. Mesti nak ada satu kajian klinikal, satu evaluasi supaya kita boleh tahu sama ada sempurna atau tidak. Jadi krim yang saya nak memperkenalkan kepada anda ni memang telah diuji kaji, dapati berkesan, mujarab dan mustajab untuk anggota kelamin lelaki. Okey, jadi itu yang saya nak kenalkan kepada anda. Jadi harap-harap kalau misalnya anda nak cari apa-apa krim untuk menjaga kesihatan anggota kelamin anda, jangan lupa ini dia yang sepatutnya.